Guys, aku nak test kamera aku view malam lah, nak tengok kan dia dekat terang okey tak, tempat gelap dia boleh terima ke tak. Test kualiti lah senang cerita. So kita dapat order Pandamat, last order dekat je. So kita pergi ambil. Kamera pun tinggal 10% lah bab. Cepat lah ya. Kita test. Kita akan lalu dekat Cahaya, nanti akan ada tempat gelap. Tempat tu gelap, nak tengok view malam macam mana kita tahu okey. Sambil-sambil tu teman aku ambil last order lepas nak balik lah. So dah habis, balik. Tangga hijau. Ni tempat cerah, tadi tempat gelap. Nanti balik kita tengok. Okey ke tak okey? Okey ke KO? So ni lah tempat-tempat apa orang jual lah. Dekat TikTok pun ada orang menjual ni. Macam-macam ada. So orang-orang dekat sini boleh lah try. Tengok tu, asal bagi signal terus masuk. Aku jam betul lah orang macam ni. Panjang guys. Sampai sini. Pandamat Puncak Alam dekat sini So basically Pandamat Puncak Alam ni, kalau korang order dalam Pandamat barang-barang grocery, so para rider akan ambil dekat Pandamat lah, barang dapur. Ni belah kiri ni. Sekejap. Okey, sampai. So ada satu beg je. Okey. Ni aku okey betul. There is panggil tu gambar. Okay, let's go. Let's go rasa dulu balik. So mana yang korang yang tengok video ni, cuba korang komen sikit, okey tak view malam dia?
bagi aku quite nice jugalah, sebab dia tak mahal mana kan, harga GoPro ke Insta ke, dia murah je dan live dapatlah murah. So, quite good lah city yang dia ada ni. Setakat ni tempat terang lah, nanti kita lalu korang komen tempat berlampu cerah okey ke tak. Kalau gelap tu dia jadi pecah-pecah tak, harap okey lah, baru beli. So aku tak expect tinggi pun dia punya kualiti. So harap berbaloi je lah dengan harga kan. Tak jauh pun rumah customer. Bateri kamera tinggal 5%, harap-harap sempat lah. FL5 bos. Aduh. Ya. Sikit lagi, jangan mati dulu. Okay, ni macam kurang cahaya sikit kan. Sekejap, tengok sekejap. Cahaya ada lah tapi tak terang. Okey je, cuma kelemahan dia mungkin dekat sound lah kot, sebab dia yang aku bercakap ni mikrofon dia built-in daripada kamera. So nak pakai mikrofon pun tak boleh. Okey lah, tak pecah kan. Sekejap, tapi nak kena tengok dulu lah, dah kena download dulu. Okey, dah sampai dah. Okey, rumah dah semua tepi ni je, dekat dengan guard. So okey lah. Mana nombor 11, 15, 13, 11. Okey ni. Okey. Aduh. Depan mat. Dia baru cat ke? Tak kan? Macam ya je. Baru nak tolong letak dalam, tak apa. Okay, kita ambil gambar. Okay, done. Drop. Habis. So hari ni rasanya tak dapat target rasanya. Tak dapat. Aku target 2 rat. So dapat 193 je. Lagipun start tengah hari. So okey lah. Kalau dari pagi okey je. So saja guys. Mana-mana saya. Kita jumpa next video. Bye.